Apa yang menarik kat sini kak? Nasi kerabu, nasi dagang, nasi putih dan pulut madu tiga. Nasi kerabu kita yang special, nasi kerabu ayam bakar, nasi kerabu ayam percik, nasi kerabu daging bakar kunyit. Special dia, kita tak buat macam orang lain. Lepas tu ada solok lada, ada ikan rebus goreng yang memang sangat-sangat. Dia punya tumis, budu dia tu lain daripada yang lain. Air lada dia tu, bila korang gaul-gaulkan dia, korang akan jumpa rasa yang tersembunyi dalam nasi kerabu kita. Nasi dagang kita tu sangat-sangat special. Ramai orang datang cari nasi dagang, kari ikan ayo. Tak tahu nak cakap, kepekatan dia, dia punya kari, dia punya rasa tu ngam-ngam. Pulut madu tiga kita kat sini pun viral juga. Apa yang menyedapkan pulut madu tiga tu, dia ada inti dia. Inti dia tu luar biasa. Okey, korang jangan tersalah pilih madu, sudahlah. Selain tu, kita ada untuk makan tengah hari kita ada asam picit, kita ada daging singgih dan kita ada ikan bekok. Korang kena datang. Korang kena tahu apa rahsia di sebalik makanan yang akak bagi tahu tadi. Dapur Mek beroperasi setiap hari kecuali hari Isnin kita cuti. Korang kena datang di Platinum Walk Setapak, Danau Kota.